betul. Kapsul 5, ini yang pertama betul. 4 lagi macam lagi. Tak tahulah saya, orang yang tanam kapsul bersama saya dengan masa itu, orang itu sudah pencen, tak kerja lagi. Orang muda yang mengambil alih barangkali tak ingat tentang kapsul yang kita tanam. Sebab itu dia terus tertanam. Saya sedih kerana kita perlu ketepikan fahaman politik. Ini negara kita dan ini adalah mercu tanda negara kita, bukan mercu tanda Barisan Nasional ataupun mercu tanda PAS ataupun keadilan. Ini mercu tanda bagi seluruh negara kita. Sebab itu kita perlu ketepikan perpisahan kita kerana politik dan kita rayakan satu kejayaan yang luar biasa yang dicapai bukan oleh parti politik tetapi oleh negara. Ini soal tarikh. Saya tadi bahasa macam Trump juga. Angkat tunjuk kepada pres apa yang saya lakukan. Tapi tarikh ini, kalau dia naik tarikh yang tinggi, barangan kita tak boleh masuk Amerika. Kalau tak boleh masuk Amerika, orang Amerika tak dapat beli barangan yang murah. Mereka perlu keluarkan barangan itu sendiri, tapi nak keluar barangan ganti sendiri. Kosnya tinggi, kerana kos di Amerika memang tinggi dan mengambil masa mungkin 3 tahun. Jadi selama 3 tahun rakyat Amerika kekurangan bekalan daripada negara-negara seperti Malaysia, ASEAN dan negara China. Inilah masalah yang akan dihadapi oleh Trump. Rakyat mereka akan hadapi high cost of living kerana semua barang naik harga dan tak ada bekalan. Ya, kalau dia tak beli barangan daripada Malaysia, jualan kita akan menurun. Ini mempunyai kesan kepada syarikat. Share syarikat akan jatuh. Tapi buat sementara, kalau share syarikat jatuh kerana pasaran kurang, mereka harus berusaha menjual pengeluaran mereka kepada negara-negara lain daripada Amerika. Negara-negara lain daripada Amerika tak ada tarif yang tinggi. Mereka masih tarif yang lama dan dagangan kita dengan dunia seluruhnya tanpa Amerika patut berkembang lebih daripada dulu. Saya tak faham kenapa ada dispute. Kalau menara ini menghadapi masalah kerugian ataupun lain-lain, kita bolehlah fikir tentang menukar manajemennya. Tetapi setakat yang saya tahu tak ada masalah dengan menara ini. Kenapa nak dijual kepada orang lain? Dia sudah diprivatize. Nak jual kepada orang lain ni kenapa? Ini satu daripada kejayaan Bumiputra, baik mendirikan menara dan mentadbirkan negara. Tetapi nak ambil daripada Bumiputra, nak mengurangkan peranan Bumiputra, ini bukanlah dasar negara. Okey, terima kasih.